Salam sejahtera. Sila ambil perhatian. Seperti kita sedia maklum, daerah Besut telah dilanda banjir. Justru itu, kami dari Pejabat Kesihatan Daerah Besut menyeru agar orang ramai sentiasa menjaga keselamatan diri, kesihatan dan kebersihan semasa berada di pusat pembinaan banjir. Minum air yang telah dimasak atau yang telah dibotolkan. Makan makanan yang telah dimasak sepenuhnya, serta elakkan dari memakan makanan yang mentah dan terdedah. Kupas kulit dan cuci buah-buahan sebelum makan. Buang sampah di tempat yang disediakan. Elakkan bermain dengan air banjir bagi mengelakkan risiko jangkitan kencing tikus. Kerap mencuci tangan dengan air dan sabun atau pembasmi kuman. Elakkan berkongsi barang persendirian. Sekiranya batuk dan bersin, amalkan etika yang betul dengan menutup mulut menggunakan tisu atau pakai pelitup muka. Jaga kebersihan diri dan persekitaran. Sekiranya mengalami demam, cirit-birit, muntah atau lain-lain masalah kesihatan, sila dapatkan rawatan segera di klinik kesihatan yang berhampiran demi keselamatan diri, keluarga dan komuniti. Bantulah kami dengan memainkan peranan anda setiap masa kerana setiap individu bertanggungjawab untuk mengambil langkah berjaga-jaga demi keselamatan nyawa, diri dan keluarga. Pesanan khas ini dibawakan oleh Pejabat Kesihatan Daerah Besut. Sekian, terima kasih.